Maka alhamdulillah, selama mana kita tak meninggal, selama mana masih lagi kita cekak ni, kita belajarlah. Jangan tinggal, jangan kita beradu. Jangan duk tukar dengan perkara-perkara yang tidak ada harga di dalam agama. Maka seberkat-berkat umur kita ialah umur yang penuh dengan amalan-amalan. Yang mana manusia hidup di akhirat esok. Tak ada kira ambo demo semua tak dunia ni manusia ni. Jumpa dengan sesar belaka. Kita ni akan jumpa dengan benda sesar lagi akan datang. Bapa boleh kata sesar, kita duk belajar dah, kita duk buat amal dah. Orang hak belajar, orang hak duk buat amal, dia sesar dengan sikit. Dengan buat amal sikit, dia sesar juga di akhirat esok. Orang hak tak buat langsung, dia sesar dengan dia tak padu. Hani nak ayat kata manusia duduk sana sesar berlaku. Ambo sesar dengan amalan ambo sikit. Masa kosong banyak kita duduk lock jadi peri-peri. Tu nak ayat kata. Orang yang duduk buat dah tu sesar lagi. Sesar sebab apa? Sebab sikit. Tengok kau jariah dia. Dia duduk mengepek di akhirat esok. Apa aku buat sikit. Hari aku buih itu, aku duit ada banyak dalam tangan aku. Bapa kita hala 20 kok, tak hala 1000. Sesar cara sikit. Orang baca Quran pula. Bapa kita baca sepipi je. Sedangkan masa banyak hari tu, baca sejuh pun tak ada geno-geno. Ini sesar nak ayat. Ibu-ibu nak ayat. Semua tu klik sesar berlaku. Orang yang hidup zikir mengatik. Ia sesar dengan sikit dia. Apa hidup mengatik sikit. Padahal tak ada nak pergi mana. Kali duduk tahu rumah je. Tu nak rakyat kata sesar. Sebab tu Nabi, satu hadis Nabi kata. Peluang terbaik bagi kita. Dua masa, dua perkara. Nikmatani maghbunun. Dua nikmat yang manusia rugi. Nabi kata dalam hadis dia maksud. Nabi kata nikmatani maghbunun. Nah, ayat tu dua nikmat yang manusia tu rugi. Kebanyakan manusia tu rugi. Gapo Nabi kata orang manusia rugi ni? Dua nikmat besar. As-sihhatu wal faraghu. Sehat dengan masa kosong. Jarang nak jumpa Nabi kata nak teripung dua ni. Sehat lepas tu masa kosong. Payah nak cari di atas diri kita. Kadang-kadang kita sehat tapi masa tak ada. Masa tak luar. Masa tak luar. Tu. Tubuh sehat kadang-kadang tak luar. Dia mau nak pergi di rumah tak boleh. Sasa kita suri kawan tak ada, kawan tak ada, kawan tak ada. Lusa pun tak ada. Tubuh sehat. Ada hijau banyak lajak, tak luar. Ada Nabi kata luar. Tapi tak sehat lah. Luar. Lalu ni dia mau kata duduk dekat dengan ICU lah. Air garai, duduk nonai, tak ada buat apa, duduk cokor tak hati. Masa luar banyak. Tapi tak sehat lah. Nak buat apa? Nak mati dah. Tu nak ayat tu Nabi royak sendiri dalam hadis dia kata. Dua nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kebanyakan manusia rugi. Apa rugi? Tak ada buat apa untuk agama. Sampai itu kalau tu hari sehat dah. Masa luar dah. Perut selalu dah buat agama selalu. Geno sehat. Lepas tu masa luar. Oh hari ni tak ada kerja ke apa hari ni. Tak ada kerja apa. Lepas tu kan? Oh tak ada lelah ke apa dak. Buat lu. Tapi Nabi kata kebanyakan manusia rugi tak buat. Dan masa sehat. Allah. Masa luar buat apa cerah.
Tak ada buat kerana agama. Ha ni nak ayat Nabi royak sendiri dah.